Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim amma ba'. Dalam sebuah hadis Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an telah bertanya, ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya, dia telah menunaikan haji menggunakan wang saya. Beliau juga bersedekah, bersilaturahim dan membantu orang dengan wang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini jika semua amalan ini kami lakukan bagi pihak beliau, adakah pahalanya akan sampai kepada beliau? Baginda SAW menjawab, akan sampai. Dalam sebuah hadis Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah bertanya, ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya, dia telah menunaikan haji menggunakan wang saya. Beliau juga bersedekah, bersilaturahim dan membantu orang dengan wang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini jika semua amalan itu kami lakukan bagi pihak beliau, adakah pahalanya akan sampai kepada beliau? Baginda SAW menjawab, akan sampai. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa seorang wanita telah bertanya kepada Nabi SAW bahawa ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut. Jika tidak secara mengejut, mungkin beliau akan melakukan sedekah dan lain-lain amalan. Sekarang jika saya bersedekah bagi pihaknya, adakah sedekah itu akan menjadi bagi pihaknya? Baginda SAW bersabda, bersedekah lagi bagi pihak ibu kamu. Hendaklah mengambil berat untuk menghadiahkan pahala kepada ibu bapa, suami isteri, adik, kakak, abang, anak-anak dan saudara mara yang lain, terutamanya orang-orang yang ada apa-apa bahagian pada harta mereka sampai kepada kamu, ataupun jasa dan ihsan mereka yang khusus diterima oleh kamu seperti para ustaz dan masyaikh. Adalah sangat memalukan kita semasa hidup orang-orang itu kita mengambil faedah daripada harta mereka atau mengambil manfaat pada jasa dan budi mereka. Namun selepas mereka mati dan mereka pula memerlukan pemberian dan hadiah pada kita, kita pula melupakan mereka. Selepas orang itu meninggal dunia, amalannya sudah terputus daripadanya. Kecuali satu keadaan, iaitu jika dia ada meninggalkan sedekah jariah ataupun dia ada melakukan apa-apa amalan yang termasuk dalam hukum sedekah jariah, sebagaimana akan diterangkan nanti. Pada masa itulah dia sentiasa berada dalam keadaan berhajat dan menunggu-nunggu hadiah pahala, doa dan lain-lain bantuan pada orang yang masih hidup. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa orang yang mati berada dalam kubur seumpama seorang yang sedang lemas tenggelam dalam air dan sentiasa berharap untuk mendapatkan bantuan daripada setiap penjuru. Dia sentiasa menunggu-nunggu sekurang-kurangnya apa-apa bantuan doa pada bapa, adik-beradik, teman-teman dan lain-lain sampai kepadanya. Apabila sampai kepadanya satu-satu bentuk bantuan, maka bantuan itu lebih disukainya daripada seluruh dunia. Hazrat Bashar bin Mansur rahmatullahi alaih berkata bahawa pada masa wabak taun merebak, ada seorang lelaki yang menjadi kebiasaannya menyertai solat jenazah, dan pada waktu petang dia selalu pergi berdiri di pintu pagar tanah perkuburan dan berdoa dengan doa ini: semoga Allah SWT menukarkan kesunyian kamu dengan keceriaan dan mengasihani keasingan kamu dan memaafkan kesalahan kamu, dan semoga Allah SWT menerima amalan-amalan baik kamu. Selepas membaca doa itu, dia akan balik ke rumah. Pada suatu hari, secara kebetulan dia tidak sempat membaca doa itu seperti biasa. Dia telah pulang ke rumah begitu saja. Pada malamnya dia bermimpi melihat satu kumpulan manusia yang ramai telah datang kepadanya. Dia telah bertanya, siapakah kamu semua? Kenapa kamu datang? Mereka menjawab, kami adalah penghuni tanah perkuburan. Kami telah biasa menerima hadiah pada kamu setiap petang. Dia bertanya, hadiah bagaimana pula? Orang-orang itu menjawab, doa yang kamu baca setiap petang sampai kepada kami dalam satu bentuk hadiah. Lelaki itu berkata, selepas peristiwa itu aku tidak pernah meninggalkan doa itu lagi. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamul al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.